jumpa di season yang akan datang lagi. Bye. Bali pula, Bali. Bali. Patut kau to be continue. Okay. Bali, patut kau be continue. So sekarang kita ada dekat Arden Kill. Baru lepas solat subuh. Adalah. Opening. Sekali. Action. Assalamualaikum semua. Pada tanggal 14 November, kita orang satu keluarga pergi ke Bali selama 4 hari 3 malam. Hari Khamis hingga Ahad. Nantikan vlog kami yang kedua yang lepas Hadnyai. Kali ini stay tune. Ciao. Ciao. Gede. Ara. Video lah. Dia nak masuk ke? Dia nak masuk ke? Dia dah tunggu. Boleh. Budak ni nangis tadi. Dia dapat iPad elok. Go. Itu je. Lalu je. Lambat ada orang ni. Banyak. Ara, tu apa? Fly ke? Aeroplane. Okay. We arrived at Denpasar deh. Latte pun. Sampai doh. Tiba. So babe. Dah sampai airport Bali. Stay tune guys. Solid. Dia dah sampai dekat airport Bali Denpasar. Jom kita nak ni. Tukar pampers. Tak payah nganga sangat. Ara. Pedok pup. Ara. Masuk. Masuk. Lapan. Sembilan. Ku jadi juwita kala cintamu. Nak juga. Bukan. Another one. Meski tanpa pernah asal. Mengapa sabda alam perlu asalkan kisah. Sedap ke? Kita sudah sampai di Bali. Kita nak mencekik.
ngomong Indon lah. Ngomong Indon. Hari tu. Ni ikan apa? Ikan gerut-gerut, ikan penila. Ikan tapia. Ikan nila. Ikan nila. Meskipun kata rindu Kena rekod. Rekod ini. Aku ingin cinta tebar semerbak percintaan. Lagi tahu dia ambil masa tempoh 1 tahun untuk membelah batu ni untuk dijadikan tempat jadikan pelancong. Gila lah. Ini anak. Hai, Assalamualaikum. Kita dah sampai Bali hari ini. Sekarang kita berada di Pantai Pandawa, di mana kejap lagi kita akan naik satu jeep. Bagi kita nak pergi ke Batu Barak, di mana batu tu baru lagi diwujudkan sebagai tempat pelancongan di Bali yang terbaru dengan membelah batuan di sini dan mengambil masa tempoh 1 tahun. Bye. Apakah ini? Mana? Makanan Indonesia, bebek surfing. Surfing. Yes. Rintihan nada asmara ingin aku kembali ke masa remaja. Sekarang kita kat mana dah? Sekarang ni kita dah nak memalam dekat Hotel Sia. Dekat Bali. Sia, Z-I-Sia. Kalau masuk Engkau aku suka. Tolong kan jadi bijaksana. A few minutes later. Dah. Lembat dia ni tu. Penat tak? Apa aku nak atas ni? Surprise. Lampu kat tepi sana. Letak kan? Sik kat ni. Lama. Dia tak kemai pula tadi. Ingat nak tidur dah. Mana lampu cakap tu? surprise ni surprise daripada Maksum. Surprise daripada Maksum untuk korang. Pancing-pancing. Budak lampu. Pergi sana. Mak sial lemboy. Ini siapa nak kemas ni? Kita turun tidur, tak boleh nak tidur kata dia. Kami nak terlepas. Kami nak tumpang ambil gambar jat dah. Kami nak tumpang ambil gambar jat. Tumpang juga. Thank you Maksum. Baiklah Subi. Baik ya Subi. Okay, bye. Bye Cu. Update. Hari kedua kita hari ni menuju akan pergi ke Nah, flashlight ke tak? gelap banyak. Okay. Update hari kedua kita gerak ke Sunrise Mount Batu, naik van, lepas tu kita akan tukar naik Egypt. Kita relax ya. Sejuk. Sekarang kau apa? Sekarang pukul 2.50 pagi. Hi, Captain! I can't hear you! Hi, Captain!
So kita ada breakfast tu this morning. Macam nak buka Macam nak buka. So yeah, for today's breakfast is sandwich. Hello, kita on the way ke Mount Batur naik. Kat sini kita kena naik jeep 40 minit dengan cuaca yang agak sejuk. Jom kita tengok berapa Celsius. Itu rakan. Okay, kita dalam perjalanan pergi ke Mount Batur naik dalam 40 minit dengan suhu 16 darjah Celsius. Tak jeep juga. Dengan naik jeep juk. Memang the best experience lah. Jalan besar di antara jalan-jalan yang dalam merah lah. Ada. ABC. Ha? Ada ABC. ABC. Beli aiskrim lah. Weh, hati dah tunjuk. Beli lah duk. Beli lah duk. Beli lah duk. Jagung. Boleh aku bersemangat sikit. Harap dia nak olah ni. Cotton candy tu. Dekat si kau pun tak tahu kat mana kan. Faham? Cik tak nak mampus sebab besar menyusahkan orang. Nama tempat ni apa? Aku beri
Puncak Sari. Puncak Sari. Puncak Sari. Kita sekarang ni berada dekat kampung terbersih dekat Bali. Nama nanti kita bagi tahu ya. Aja. Jalan dah. Bagan boleh bagan. Betapa mudahnya kau buat pipi merona. Jantungku terpompa setiap kita berjumpa. Tak pernah ku rasa tak berdaya tanpa bual kata-kata. Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan darah, melantungkan. Buka hidung. Sikit sangat. Drone. Okey lah. Pahit. Okey, 1, 2, 4. 13 lah. 13 mangosteen. Sedap dia. Mangosteen. Dia masam-masam sikit. Apa yang nampak tak sedap? Ni red ginger. Ginseng. Ni yang ni. Ginseng. Ini macam coklat ya. Ya, get grab lah. Ni serai. Lulus. Kau ni sip. Kopi kan kena sip. Dah itu espresso. Itu kalau yang super cup lah. Baik kan? Cirit. Tak pernah aku nak berangan masuk ni. Tak pernah berfikir. Cuba. Cepat luak. Kasih luak. Apa? Bocek. Nada asmara, andai cinta setangkai bunga, takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga bintangnya. Bukanlah. Pandu apa? Betapa murahnya kau buat hatimu merana. Sesaat tak jumpa, jantungku hilang irama. Tak pernah ku rasa tak berdaya tanpa bual kata-kata. Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja. Wahai cinta. Rekod tu tengah tidur dengan mulut tau. Tapi ni dalam blok. Andai cinta setangkai bunga, takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga bingkai hatinya. Jangan hentikan kepak sayapmu, sehingga singkapi permai hatiku. Jaga bara kau jadi apiku, senyum menyala di radar. Ini ada. Oh, baik gila. Jalan-jalan lah. Apa gila dengan orang gila. Baik gila dengan orang gila. Bye.
Terbangkan darah awal. Ada ke tak ada? Ada. Satu, dua, berapa mau? Boleh tak? Cepat. Nak? Vanilla blue. Vanilla blue. Tiga. Vanilla blue. Tiga. Tiga semuanya. Semua je. Satu apa? Yang ini apa? Awak apa? Share lah kita. Okey, tiga saja. Mana ni? Malaysia? Malaysia. Malaysia. Pernah kapal Malaysia? Malaysia. Dah pernah ke Malaysia. Cuti ke? Mana Malaysia mana? Malaysia. Belum pernah ke Malaysia. Kapal Malaysia? Malaysia. Dah pernah. Bila sayang? Selesai. Dah ada blender. Dah ada blendernya. Terima kasih. Alamak, kita orang dah makan isteri. Itu bukan isteri. Ay, tolong. Tapi ni yang tengok video ni kat dalam tu. Nanti rakam ni dulu kan. Tak faham langsung. Tak faham aku. Good morning everyone. So hari ni hari yang ketiga. Tema warna hijau. Corak. So kita nantikan ke mana kita pergi. Bye bye. Dia tak gila. Dia tak gila ya. Terdiam di Kahwin kan? menghantui pikiranku terus menerus tak lupa tentang senyummu hiasi gelap malamku. Oh oh, kau datang tak kuduga, beri aku tawa bahagia hariku kau buat sempurna. Mungkin kita bisa berjalan bersama. Tunggu saja nanti, belum saatnya. Serasa ku ingin katakan pada dunia, seberapa ku inginkanmu teman hidupku yang dulu kelam kau jadikan penuh makna. Tunggu sejenak hidupku Mengenai Andika. Andika. Tak apa-apa lah burger. Andika Putra. di dalam tidurku dan bangunku. Ara. Ara makan apa? Blek. Macam pisang. Sejenak ini bersama. Serasa ku Ni kau sini tak lagu yang mim lawak-lawak. hidupku yang dulu kelam kau jadikan penuh makna. Tunggu sejenak Aduh gegar. Boleh tu tapi dia sini boleh. Macam ni boleh. Pilih. Kat sini boleh.
Boleh adjust lah. Barai bong. Buat nan. Barai. Oh, demo tak nak bagi. Oh, mari kali ni ya, dah mari dah. Mari dah. Buat jatong. Bukan nanang belakang. Kau jadikan penuh makna. Tunggu sejenak, ini belum saatnya. Santai saja Pak, santai saja. Merah itu Maggi goreng ABC. Dah. Cuk. Cikit. Boom. Saya. Ya, Aisyah. Pak nasi terima. Tanam merah kopi. Sebab tu kena ada drone. Apa nampak ada drone? Tak nak, aku nak tanya satu je. Adakah Drone. Jangan main pasir ya. Happy birthday to you. Happy Bulan berpisah sangatlah toksik, mengikis nyawa, mati rasa, ku sudah lumpuh. Di jalan malam. Hari kita liburan setelah. Ayo. Mengikis nyawa, ku mati rasa, ku sudah lumpuh. Habis nanti sedia. belum. Tak makan lagi. Sama ada corak. Berat. Ubi. Alalah pun ubi kan. Kamu seperti bulan berpisah, mengikis nyawa, ku mati rasa, ku sudah lumpuh, aku santai. Kamu seperti Sekejap. Bapak dia hotel. Tidak ada lah. Tiba memang sosok. sudah lumpuh, aku santai.
baru lagi tu. Oi. Baru lah tangan. Popcorn on Korea. Sudah aku dengannya mulai setelah aku tapi ku berada di lampu merah. Ku harap kau sabar untuk menunggu aku. Aku kerja sini ke? Saya bekerja di sini. Welcome to all of us. Kita lunch kat tempat yang sama, tempat duduk yang sama. Ya pun. Tak saja dah malam kan. Tak nak tolak kata tak kira boleh. Diamlah. Okey. Aku Abang Roy selalu bawa band-band begini. Abang Roy tu macam tu gitu. Yo, kawan sebelah. Memang berlika-liku. Okey, dah. Jom balik. Dah penat dah. Kita dah habis pun. Balik marathon kita. Baliklah weh. Kerja. Bos dah cari. Balik. Berpeluh weh. Balik. Gagal. Balik kalau tak balik gagal lah kita. Alamak. Hello guys, kita balik ke Malaysia.